Ramai influencer nak fight sekarang ni. So aku ada sedikit advice untuk semua influencer-influencer yang dekat TikTok yang nak masuk ring. Aku faham benda tu pun sebagai satu entertainment juga sebenarnya. Cuma entertainment pun entertainment juga. Keselamatan tu minta jagalah. So macam mana nak jaga keselamatan? Kalau boleh training lah betul-betul. Sebab korang dekat luar ni nak tengok korang lawan ni. Korang dah hype kan, dah post dekat TikTok, korang nak lawan. So kalau boleh training betul-betul and buat persembahan yang terbaik. Saya faham awak semua ni tahan kecaman. Tapi kalau boleh janganlah kena kecam kan. Buat betul-betul, training betul-betul. Dan kalau boleh cakaplah dekat organizer, nak lawan macam ni, macam ni, macam ni. So ini bukan apa, untuk keselamatan. Maksud saya segala perlindungan untuk keselamatan lah. Contoh macam headgear, contoh macam shin pad, benda-benda macam tu pakai. Boleh je cakap dekat organizer kan. Sebab awak bukannya fighter. Nanti awak buatkan orang lain ingat nak masuk ring ni semua macam tu je. Senang-senang je naik ring. Tapi kalau awak buat macam apa yang saya advise, awak pakai shin pad, awak pakai headgear, pakai glove besar dan sebagainya, segala protection semuanya. Yang pertama, awak menjaga keselamatan awak. Yang kedua, awak menghormati gelanggang tu. Dan yang ketiga, awak memberi gambaran bahawa sukan martial art ni, sport full contact ni bukan sukan main-main. Kepada semua influencer yang nak berlawan akan datang, saya nak ucapkan selamat maju jaya dan awak boleh bagi gambaran yang bagus untuk martial art tersebut. Tak kisahlah boxing ke, muay thai, kickboxing, MMA dan sebagainya.